Hari ini saya nak cerita berkenaan dengan sakit kepala. 90% sakit kepala ni tak bahaya. Dan ada 10% lagi yang boleh membawa maut. Sakit kepala ni kita boleh bahagikan kepada dua jenis, iaitu sakit kepala primary dan sakit kepala secondary. Sakit kepala primary ini selalu orang hadapi. Dia berdenyut satu kepala ataupun setengah kepala, dan sistem saraf dekat kulit kepala tu yang sebenarnya jadi sensitif menyebabkan pesakit dapat sakit kepala. Adakah dia bahaya? Tak. Adakah dia menyakitkan? Sangat. Sakit kepala sekunder ni disebabkan oleh 3 benda, iaitu ketumbuhan otak, pendarahan otak ataupun saluran air yang tersumbat di dalam otak tu. Dan ini yang bahaya, kerana kita perlu buat sesuatu untuk mengurangkan tekanan dalam kepala. Dan ini yang kadang-kadang pesakit terlambat. Hari ini saya nak bagi tahu 4 tanda-tanda awal yang boleh membantu pesakit untuk mendapat rawatan dengan segera. Nombor 1 paling utama adalah letupan. Boom. Kalau pesakit ada rasa sakit kepala yang teramat sangat dalam satu tempoh yang singkat, dia kata macam kepala meletup, ataupun ada dengar bunyi letupan, ataupun sakit kepala yang teramat sangat sampai dia pengsan, yang ini jangan tunggu, terus pergi ke kecemasan, dapatkan rawatan, dan kita perlu buat imbasan. Kerana kebiasaannya kes-kes macam ni adalah tanda-tanda pendarahan otak. Tanda yang kedua adalah bila hilang fungsi badan. Sebagai contoh, sebelah badan tak bergerak, mukanya sengit, matanya jadi bersilang, ataupun telinganya pekak, mungkin pesakit susah nak telan. Tanda ketiga adalah tahap kesedaran yang semakin berkurangan. Sebagai contoh, pesakit jadi ngantuk, dia tidur sahaja, ataupun dia cakap mengarut. Kalau kita tanya nama dia siapa, dia tak boleh cakap, ataupun dia confused, dia tak tahu siang ke malam, dia dekat mana. Tanda keempat yang kita perlu siasat adalah bila berlaku perubahan di dalam bentuk sakit kepala tu. Mungkin dulu sakit kepala tu selang sehari ataupun seminggu sekali, tetapi sekarang sakit kepala tu semakin kerap. Dan bonus tips dia, kalau kita sebelum ni elok saja, tapi bila dah umur meningkat dalam lingkungan 40-an ataupun 50-an, tiba-tiba mula hadapi sakit kepala, siasat dulu. Sebab boleh jadi pesakit ada alami ketumbuhan di badan yang lain yang mana dia telah merebak ke otak. Adakah sakit kepala tuan-tuan atau puan-puan ni bahaya? Kemungkinan besar tidak. Kalau ada tanda-tanda apa yang saya ceritakan tadi, datang cepat, dapatkan siasatan. Jangan tunggu-tunggu, jangan teka-teka. Kita usaha sentiasa, tawakal selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.